Kalau kita come out dengan 30, balik kita nak kena fikir lagi kan. Ni kita fikir siap. Okay, bos, ini list yang ada. So nampaklah kita macam, 100 Yes, boss. I want to give you an option to choose. Nampak kita perform. Betul tak? Okay, next. Kita akan buat copywriting. Okay, kenapa kita buat copywriting dekat sini terus? Sebab selalunya bila time posting, time tu baru fikir nak buat, baru nak, ni kita akan macam, nak ambil mood lagi 10 minit kan, nak duduk, nak sit down. So biar masa planning tu kita fokus, plan je, semua kita siapkan. So now, katalah kita dah siap skrip apa semua dah siap lah sampai 30, settle. So kita pun nak buat copywriting. Okay. Sekarang ni nak buat copywriting untuk publish di social media. Tadi kita cakap kita akan bagi tajuk kan. Kali ni saya akan bagi skrip, awak summarize jadi copywriting untuk post bersama, tak apa, typo, selalu saya biar typo, bersama dengan video tu. Ready ya?